Korang tahu tak pasal satu gabungan herba rahsia yang kita tak tahu, yang sangat famous di kalangan orang Cina, Korea dan Jepun? Herba rahsia ni dah diamalkan beribu tahun untuk 3 serangkai dan stamina, yang rupanya dah ada kajian bahawa herba ni juga sangat berkesan untuk kurus. Mungkin herba ni salah satu penyebab kita nampak ramai orang Cina, Korea dan Jepun ni, tak kiralah umur tua mana pun, tetap ramai yang maintain kurus, maintain sihat. Kita je yang tak tahu. Jangankan kita, diorang sendiri pun maybe tak tahu yang gabungan herba ni boleh buat diorang kurus, sebab kajian klinikal ni pun baru je keluar. Atau mungkin diorang dah lama tahu, cuma diorang rahsiakan. Ini statistik obesity rate diorang berbanding kita. China 8.21%, Korea Selatan 6.73%, Japan 4.94%, Malaysia 54.4%. Diorang punya level amalkan herba ni macam kita minum teh tarik. Memanglah pemakanan main peranan, tapi apa yang dimakan tu pun sama penting. Teh herba tu boleh kata minimum sekali sehari pengamal-pengamal herba ni minum. Tahu apa herba dia? Panax noto ginseng dan Astragalus membranaceus, ataupun gabungannya dipanggil Inoslim, yang ada dalam Metaponin ni. Metaponin ni ialah Inoslim yang lagi power sebab ada bahan lain sekali tau. Tahu berapa banyak potensi penyakit yang benda ni boleh kurangkan? Obesity 10 hingga 28% pengurangan dalam masa 12 minggu. Diabetes type 2 20 hingga 30% pengurangan risiko. Darah tinggi 10 hingga 15% pengurangan dalam tekanan darah sistolik dan diastolik. Masalah jantung, pengurangan risiko 20 hingga 30%. PCOS 30 hingga 50% improvement pada simptom. Fatty liver 20 hingga 40% pengurangan fat accumulation dalam hati. Chronic inflammation 30 hingga 50% pengurangan dalam inflammatory markers. Visceral fat 20 hingga 30% pengurangan visceral fat mass. Stress 20 hingga 30% pengurangan dalam cortisol levels. Kecantikan kulit 30 hingga 50% improvement pada skin brightness, elasticity dan antioxidant levels. Saya bukan pembenci ubat hospital, tapi sepatutnya ni yang jadi ubat. Tak ada side effect pula tu. Sebab tu populasi Cina, Korea dengan Jepun ni ramai yang sampai tua pun badan segak, kulit lawak dan jarang sakit. Cuma Metaponin ni bukanlah teh herba. Sebab kalau teh ni tak ramai pula yang nak amalkan. Tak sedap lah kalau rasa teh herba kan. So, diorang buatlah dalam perasa mixed berry. Korang kalau start nak amalkan herba, nak kurus, nak sihat, start dengan Metaponin. Dos padu, kurus laju, penyakit pun hilang. Dan dah nama pun nak amalkan, beli je lah pakej besar terus. Jauh lagi jimat. Try sekarang.